apa, benih apa tu, ketumbar Jawa, temulawak. Ketumbar Jawa sampai tak larat. Ketumbar Jawa tu sampai tak larat, nak bau dah. Pisang tanduk dengan pisang minyak cepat dapat hasil. Pisang minyak boleh jual ke? Abang Mak Jo kata tak ni. Tak bagus. Dia bayar makan dia rele. Untuk makan sendiri boleh lah katanya. Jual tak mungkin. Ya ke Syaril? Abang Mak Jo suka turun ke Bukit Berapik je cari kerang. Itu perkara biasa, Asbah. Boleh angkat Mak? Dah garing angkat ah. Oh, banyak tanam kan herba ya. Tak adalah tanam herba. Tanam pokok pisang, serai, ubi kayu. Adalah cili padi. Yang tu adalah. Kampung mana ni? Lenggong, Perak. Tasir Abang, Lenggong, Perak. Ishak Adanan. Kat mana ni Ishak? Encik Ishak kat mana ni? Kita kat Tasik Rabal Lenggong. Orang belilah pisang minyak yang kurang laku sekarang pisang nangka sebab ramai sangat tanam pisang nangka. Betul. Pisang nangka kurang laku dah. Pisang abu pun kurang dah, turun harga dah. Kan? Batu Pahat, bos. Johor. Ya. Oh, Batu Pahat. Tanam yang cepat dapat hasilnya, Lia. Ya, nak tanam yang cepat dapat hasil lah ni. Cili-cili pun dah tanam, serai dah tanam, ubi kayu pun dah tanam. Bunga kantan pun dah tanam. Bunga kantan pun dah tanam. Daun Ajinomoto pun dah tanam. Lenggong dekat dengan Tasik Banding. Tasik Banding jauh lagi, Encik Ishak. Tasik Banding atas lagi. Raban kat Kuala Kangsar je. Tasik Raban ni dekat-dekat dengan Kuala Kangsar. Anak pisang berangan saya bagi sekali nanti. Okey. Boleh je. Jenuh lah duk berangan. Jenuh lah duk berangan. Nantilah tengok kalau tak hari ni esok ke. Hari ni tak dan kot. Hari ni Kak Lia ada hal lain. Kipas tak jalan. Kipas kereta tu tak berjalan, Syaril. Tak berduit lagi nak tukar yang baru. Allahu Akbar. Angan-angan Mak Jenin Seraun. Angan-angan Mak Jenin Seraun. Relay kot. Cek. Tahu? Abang dah cek dah? Tu dah, dia bukan tak jalan langsung. Abang Mak Jo kata dia bukan tak jalan langsung. Macam sensor dia tu dah tak ni pun dia lari sekejap jalan. Jalan sekali 4 kali jalan, lepas tu sekali dia berhenti nak kena ketuk. Macam itulah cerita dia. Mungkin juga relay tak kuat kot. Relay dah short. Relay lah tu. Relay nak kena beli relay lah dulu ke kedai kan. Hari ni, esok, lusa Kak Lia dah ada order makan dah. Kak Lia tak boleh nak pergi mana-mana. Tengok hari ni esok macam mana. Rasa rajin je pergilah. Rasa malas tu tak boleh nak kata apa. Madu keluluk ya. Tahu cari madu kelulut banyak ah. Bila nak boleh ambil sarang 1-2 bos ni. Tanya orang-orang kedai spare part yang harga bagus. Mahal ke? Sambunglah dengan dawai halus relay tu. Kalau beli dalam RM20 ke RM30 macam tu. Madu banyak. Atau di tempat kereta potong. Dia bukan kipas tak rosak. Itu okey lagi. Cuma Encik Ishak, dia kipas kita tak rosak. Kipas tu gerak. Mungkin relay lah kot. Dia kereta tahulah perdana dia banyak sensor. Shock lain-lain. Kereta perdana ni dia banyak sensornya. Cabut pula bateri pun jadi masalah. Kipas tak jalan. Masalah. Kena buat direct tu. Kita sambung ayu buat direct dah. Kipas dah duduk jalan. Abang Mak Jo kata nak buat direct. Bagi kipas tu terus.
Jalan on je, buka hidup je kunci tu, terus jalan terus. Kalau wire, tanya kedai yang buat wiring. Sini payah Encik Isak. Pasalnya kat sini kampung, nak cari orang yang pandai wiring ni susah. Dia pun ada sebiji je kat situ. Oh, sekejap buka, sekejap tutup. Kejap buka, kejap tutup kedai Dana ni susah. Usik lain-lain yang ni lagi. Usik ni lain. Kau dah boleh kerja. Saya dulu pun buat direct. Tarik satu wire. Tarik satu wire je. Dana ni susah re. Banyak sangat dia punya ni. Wirenya, sambungannya banyak sangat. Silap jual wire satgi lain tak function pula. Tanam pokok sukun. Tahu kat sini orang kat sini lu banyak tanah dah tebang je. Tak laku pun. Kalau kita meniaga goreng pisang, meniaga buah sukun boleh lah. Dia berbuah sepanjang tahun ke? Ke ada musim? Dia ada direct. Tapi itulah pula. Tak berapa. Waalaikumsalam, Adib. Ni. Yang minyak yang dah buka habis. Ingat nak tanam ni benih kerang. Tahu? Abang Mak Jo nak tanam benih kerang. Pokok yang tahan banjir, pokok sukun, rambutan, nangka, cempedak. Kat sini tak banjir. Waalaikumsalam, Ida. Kat sini tak banjir. Banjir tak kata lah. Ni malam-malam Jumaat. Dengar Abang Mak Jo tak apa tu. Dia dah mula dah tu. Malam Jumaat memang lalu banjir. Mak, minyak yang dah buka mana? Tak ada kot. Dah habis. Kena buka yang baru kot. Mak Jo. Kartun bunyi dah tu. Kan, dia memang, dia mesti nak ada lengkong-lengkong sikit. Banjir 4 kaki naik atas katil. Amboi, Encik Isak pandai. Lokasi. Sia ni nak kena empuk dengan aku minta lokasi ni. Kalau banjir sampai ke pucuk, hauk juga pokoknya. Yelah, betul lah tu. Buat pokok 5 kasturi ada benar hari. Itu info dari pesara tentera sarjan. Oh, okey, faham. Syaril, Abang Mak Jo tanya pokok 5 kasturi ada benih tak? Tu kasih kat pokok kat rumah tak jadi hari. Tak berakar lagi. Kena mai tolong ajar kat. Bukan haup, tumpur. Ada kalau nak saya buatkan. Tolong saya buat banyak okey nak tanam tepi tu. Kasih banyak-banyak tadi. Beli jual kat Banjul. Kasihlah banyak-banyak. Limau kasturi, mangga, kunyit dan kedondong juga tahan banjir. Yelah. Kalau dah kasih tu nanti ni. Jangan pandai korang. Ni. Nak apa, Dik? Adik nak apa? Penanya update mama. Tadi nak datang sini ke? Nak datang sini ke? Mama tanya mama kat mana? Mama kat Ani. Kalau saya jual kat Abang Jo, Mama dekat sini, dekat kebun. bukannya boleh kaya pun. Tak payah jual lah. Nanti Kak Lia ambil sekali bila. Ya. Baru nak kasih kau. Ada nak datang sini ke? Dah ada ke belum? Asyik ambil. Jangan kurang asyik ambil. Okey, sekejap. Yang tak nak buka lemon tu dua pokok. Bye-bye. Pokok tu dah ni. Terkena. Lemon tu ada 2 pokok hidup. Yang satu tu dah terkena racun. Azin, aku dah Ni nak cari benih pokok. Tu kentang Medoni tu Ani. Nak tanam banyak. Berapa ekar tanahnya? Tak tahulah berapa ekar dah. Tanah ni ikut 4 ekar. Tapi dah ada kebun getah. Ada lagi pokok getah yang boleh menoreh. Jadi yang boleh menanamnya. Yang mana kosong-kosong pokok yang tumbang tu kita tanam. Tapi yang ada kosong ni. Yang ada kosong-kosong tu bolehlah tanam pokok-pokok. Nampak je tanah ni berapa 4 ekar.
Tanah ni 4 ekar, kata Abang Makjo. Tapi banyak pokok getah dah tumbang, dah buruk semua, dah ni reput semua, celah-celah tu. Berbudi pada tanah akan dapat hasilnya, insya-Allah. Doakan kami berjaya. Doakan. Elok ni terlepas nanti. Tanah yang sekakang pohon tu memang jadi. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Berbudi pada Ubi dan keledek, kedai setelah 6 bulan. Oh ya ke? Tanamlah pokok durian. Allah. tanam tu. Yang nak cari kau. Pokok durian 3-4 pokok. Kalau nak tebang pokok getah, cakap kat saya. Nanti boleh duit. Kat sini pun ramai tu getah. Pisang dalam 8 bulan. Ramai je ada. Apa-apa pun semuanya kena tunggu. Tak ada kita tanam hari ni esok terus dapat hasil, betul tak? Dia tak adanya hari ni kita tanam esok dapat hasil. Memang kena tunggu. Kurang-kurang pun 2-3 bulan. Biasalah tu. Macam kita duk tanam sekakang pohon tu 9 bulan dari bawah ni lagi lambat. Adalah pokok hari tanam seminggu dah dapat hasil. Apa benda? Sekangkang kera. Ya, Encik Ishak. Sekakang pohon. Abang Makjo kata sekangkang peha dia kata. Lambat lagi panasnya. Sabarlah. Amdani pun boleh masak sekangkang kera. Sekangkang peha katanya. Bukan sekangkang kera. Peha. Tanam pokok serai boleh duit. Ada juga. Pokok serai pun ada. Pokok serai banyak dah. Lambat lagi panasnya tu. Banyak ke kau letak minyak? Tanam buah jering. Nanti dah cambah boleh jual dah. Kita tak payah tanah ni jering pergi ambil. Jering banyak lah pokok jering sini Syaril. Ambil je. Kemarin kami berapa puluh kilo. Dekat 100 kilo jual. 100 kilo jering bawah ni tak dia jual. Baru ni dekat 100 kilo jual buah jering. Tapi bukan jering cambah lah. Jering muda. Jering muda lah. Sampai pergi COD sampai ke Kati Sampai ke Kuala pergi COD-nya. Petai pun mahal Yop. Dan petai lambat. Kebun dekat kawasan kampung mana ni? Kampung Padang Luas. Tasik Raban, Lenggong, Perak. Petai pokoknya tinggi sangat. Kita tanam lah tu. Tak berbuah lagi. Tak berbuah lagi. Lady E. Thank you PC. Thank you Lady. Saja ni buat live suka-suka. Waalaikumsalam. Bukan mahal kali ada ni nanti nak anak pergi kena. Cantai biar rendah rendang. Faham? Apa yang fahamnya? Nangka madu durian Belanda dengan mata pun cepat. Dengan apa ni? Dengan mata apa? Semua dah ada. Cepat dapat hasil. Ada juga. Matua. Oh matua. Awalnya dah panas terik. Kat sini cepat panas. Durian Belanda tu ada sepokok pun tak termakan. Cari durian Belanda tu ada sepokok. Tak termakan buahnya. BN go solo. Cano lah tu. Yo, Pak Tam. Pak Tam lah tu ha. Ataupun sengitkan ikat di tiang jadi rendah rendang. Abang pun banyak tumbuh lebat buahnya. Oh ya ke? Pokok rambutan pun boleh hasilnya. Ada dah tanam dah. Dah berapa kali. ADE, terima kasih. Tak termakan lah buah.
Tu pun ada je orang nak masak. Dia bagi aku tak. Tak ni. Sebab ada. Pokok rambutan dah ada 2 pokok. Nenas pun okey.